yang berbahagia Ustazah Nuriana binti Samad, iaitu Ketua Unit Dakwah Zakat dan Wakaf, Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Siti. Sihat ke? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Ya, masih lagi dalam bulan Syawal, masih lagi Ustazah. Ya, betul. Dan untuk perbincangan kita hari ini kan Ustazah, kan kita dah sebut dah Ustazah Ketua Unit Dakwah Bahagian Zakat, ada kaitan dengan wakaf dan juga pelaburan akhirat yang kekal abadi. Tajuk dia bukan calang-calang. Jadi seperti soalan yang pertama yang telah pun dibekalkan ini, apakah jenis-jenis harta yang boleh diwakafkan Ustazah? Silakan. Okey, terima kasih Siti. Seterusnya pendengar Setia Negeri FM yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk soalan tadi, sebelum pergi kepada soalan tu, sukalah untuk Ustazah nak terangkan wakaf ni apa. Betul. Kan tak faham pula kan. Kena tahu dulu apa itu wakaf. Dan sebelum itu Ustazah nak terangkan sedikit tajuk kita. Tadi Siti kata bukan kaleng-kaleng tajuk kan. Wakaf, pelaburan akhirat yang kekal abadi. Kenapa Ustazah Nuri datang dari Majlis Agama Islam Negeri Sembilan nak cerita tentang wakaf ni? Kalau sebut tentang pelaburan, tuan-tuan dan puan-puan, Ustazah sangat yakin semua dah ma'ruf, semua dah maklum. Cerita kalau bab pelaburan di dunia akan ada untung, akan ada rugi. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Sebaliknya kalau cerita tentang pelaburan hari akhirat, tak akan ada rugi dan confirm untung sahaja yang Allah bagi. Jadi sebab tu rugi kalau Ustazah tak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apa tu Ustazah pelaburan akhirat yang kekal abadi dan Ustazah kata pula tak ada rugi. Inilah yang dikatakan. Ustazah bagi sedikit pencerahan dulu tentang firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Tuan-tuan dan puan-puan selalu dengar ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. Allah sebut bandingan perumpamaan orang yang menginfakkan harta dia ke jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat. Allah kata seumpama satu biji benih yang kita tanam, dan ambatat sab'a sanabil, keluar Allah keluarkan satu tangkai, dan pada setiap tangkai itu Allah keluarkan tujuh tangkai, dan fi kulli sumbulah, pada setiap tangkai itu Siti ada pula 100 biji, mi'atu habbah. Bayangkan tadi 100 ada 100 tangkai, ada 100 biji, dan ada 7 tangkai. Darablah. Berapa? Wow. 700. Berganda. Dan Allah kata, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah Maha mengetahui apa sebenarnya yang kita nak infakkan itu, dan Allah akan melipat gandakan apa yang kita berikan. Jadi kita pergi pada apa bondo ni Ustaz nak cerita. Inilah yang kita sebut tentang wakaf, tuan-tuan dan puan-puan. Wakaf ini seperti mana yang kita sedia maklum, kita selalu dengar wakaf ni sebenarnya apa Ustazah? Kalau siapa yang selalu dengar Negeri FM sebelum ni, Ustazah ada juga cerita pasal wakaf. Betul. Ni kita revise balik lah bagi yang mungkin tak pernah dengar kan. Wakaf ni tuan-tuan dan puan adalah menyerahkan hak milik apa-apa harta yang boleh kita nikmati, manfaat, faedah ataupun keuntungan sesuatu harta ataupun sesuatu aset tersebutlah. Dan wakaf ini kita menyerahkan manfaat, faedah ataupun keuntungan yang boleh dinikmati daripada apa-apa harta sahaja. Dan apa hukum wakaf ni Siti? Orang sekarang suka tanya hukum. Betul. Kalau zakat ni wajib, wakaf sunat. Nasib baik sunat. Dikatakan macam tu. Betul. Tuan-tuan dan perempuan, Ustazah nak bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, yang sunat inilah yang bakal menyelamatkan kita. Jadi janganlah kita menganggap sepi dan pandang sebelah mata sahaja yang sunat ini, kerana Allah SWT sebenarnya sedang menguji kita. Kita tengok yang sunat yang sebenarnya boleh menyelamatkan kita, kerana Allah sebut sedekahun jariyah dalam hadis yang biasa, famous hadis ni tuan-tuan dan puan. Bila meninggal anak Adam, 3 amalan sahaja yang akan kekal pahalanya bersama dengan kita. Ustazah ringkaskan. Yang pertama, sedekahun jariyah. Yang kedua, ilmu bermanfaat yang kita berikan kepada orang, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Sedekahun jariyah ni tuan-tuan dan puan,
Imam Nawawi mensyarahkan maksud sebenar adalah wakaf, tuan-tuan. Yang Ustaz nak cerita ni. Wakaf dia bukan sedekah biasa-biasa. Sedekah biasa-biasa bukan tak dapat pahala, Siti. Dapat. Semua Allah nak bagi pahala. Tapi betul. Allah sebut ni, pelaburan kekal abadi adalah wakaf itu sendiri, yang mana bila kita meninggal pun, Siti, kita buat wakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, kita dah meninggal pun. Tapi Masya Allah, setiap bulan ataupun bahkan mungkin setiap hari masuk ni pahala kita dekat tabung akhirat, berjalan jariah. Terima kasih Siti, Masya Allah. Siti pun lebih tahu, Masya Allah, kan? Berjalan jariah maksudnya berjalan, maknanya pahala berjalan walaupun kita dah tak ada, tuan-tuan. So itu yang dimaksudkan dengan jariah. Ini yang kita nak sebut. Dan jenis wakaf dan jenis harta yang kita boleh wakafkan apa ni, yang boleh ya, yang memang ada dengan kita, Siti. Yang memang ada dengan kita. Contoh dia, wakaf ni dia ada wakaf dia segi wakaf khas dengan wakaf am. Saya kena cerita yang tu dulu, sebab nanti orang tak faham, nampak dekat projek wakaf dekat Negeri Sembilan nanti tak jelas kan. Kita ada dua jenis wakaf, iaitu wakaf am dan juga wakaf khas. Wakaf am ini adalah wakaf yang kita bolehlah apa-apa wakaf yang kita wujudkan bagi maksud kebajikan ummah. Manakala wakaf khas adalah apa-apa wakaf yang diwujudkan bagi sesuatu maksud khusus, sama ada ditentukan oleh main sendiri ataupun pewakaf. Contohlah, Siti ada tanah, Siti nak wakafkan tanah itu kepada Maiz, dan Siti nak bangunkan masjid. Contoh masjid. Betul. Ataupun apa-apa hotel wakaf, contoh. Siti nak buat hotel wakaf, nak bagi bantu yang memberi manfaat. Nak bantu orang yang susah, mungkin orang dalam musafir, tak ada tempat, kita bagi murah sahaja sebab dia adalah hotel wakaf, contoh. Siti ada tanah, jadi Siti nak wakafkan khas, iaitu namanya memang hotel. Itu wakaf khas contohnya. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan boleh lihat, kita ada banyak projek-projek wakaf, antaranya Sekolah Menengah Islam Seremban yang terkini. Yang terkini nanti kita akan sebut juga ada, dan yang dah selesai pun Masjid Qaryah Gedohum dekat Kuala Pilah tu. Itu dah cantik sangat, macam hotel. Tuan-tuan boleh pergi. Itu contoh wakaf khas yang kita dah selesai pun. Itu contoh wakaf khas lah. Dan manakala orang tanya pula, harta macam mana lagi Ustaz? Sebab saya tak ada tanah, Ustazah. Saya ni bukannya orang yang kaya, ada tanah semua. Dan Alhamdulillah, Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-77 bersidang pada 10 hingga 12 April 2007 di Primula Beach Resort Kuala Terengganu telah pun menetapkan fatwa berwakaf dalam bentuk wang tunai adalah dibolehkan dalam Islam. Dan Masya Allah, kita di Malaysia adalah antara pioneer ataupun yang terkedepan melaksanakan wakaf secara tunai ni, Siti. Sebab dulu orang nak wakaf ni, dia kena ada harta yang sebab wakaf ni jenis harta ahli, harta tak ahli. Yang nampak. Yang nampak. Bangunan. Ya, betul. Rumah, benda-benda macam tu lah kan, harta ahli. Manfaat suatu harta, saham dan sebagainya, yang macam tu. Dan sekarang Alhamdulillah, peluang itu sangat besar, tuan-tuan dan puan. Kita boleh berwakaf dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan melalui wang tunai, melalui duit kita. Sebab semua orang ada duit, betul tak? Semua orang ada gaji. Apa salahnya setiap bulan potong melalui gaji kita, serendah RM5, serendah RM10, serendah RM15. Dan Ustazah nak bagi pesanan, mudah-mudahan kita juga niat kepada arwah ayah dan ibu kita untuk kita wakaf tu. Sebab mungkin mereka tak sempat, sebab terlalu memikirkan anak-anak sampai dia terlupa pada diri mereka sendiri. Perubahan zaman pun ya. Betul, kan, perubahan zaman. Jadi inilah tugas waladun soleh tadi tu, anak soleh tadi. Bukan sahaja doa juga, tapi harta yang kita ada, niatkan untuk arwah ibu dan ayah kita. Inilah duit raya buat mereka, wakaf atas nama ibu dan ayah. Ini mungkin yang pertama kali mendengar kan. Boleh betul. Rupanya boleh, Ustazah. Boleh. Dan seterusnya Ustazah, manfaat bila ditanya mengenai wakaf, contoh telah mewakafkan harta benda, mereka ingin tahu juga manfaatnya.
Silakan. Faham. Terima kasih Siti. Betul tuan-tuan, yang paling penting kalau ustazah pun bila buat sesuatu nak tahu juga kan apakah manfaat ataupun benefit kepada masyarakat, ataupun kepada diri kita sendiri juga kan, kepada masyarakat apa sebenarnya ustazah yang kita boleh bila kita berwakaf ni kita nak tahu. Jadi antara sebelum menjawab kepada persoalan tu, saya suka nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana berwakaf dengan MAIS, dan ketahuilah bahawa wang tunai, sebab ramai orang sekarang dia berwakaf melalui wang tunai lah. Sebab sejak kita diharuskan menggunakan duit ni, mereka berwakaf melalui wang tunai. Bagi yang tak ada harta aset tidak alih kan, aset kekal. Jadi mereka tanya, kami ni wakaf RM5 je Ustazah, apa yang boleh buat dengan RM5 tu? Itulah Masya Allah, Islam ni cantik Siti. Walaupun RM5, tapi pahala di sisi Allah wallahu alam, berganda. Allah Maha mengetahui. Kan Allah boleh lipat gandakan kepada siapa yang dia kehendaki. Lebih baik kita berwakaf RM5 dengan ikhlas berbanding kita berwakaf RM1,000 tapi kita rasa berat, kita rasa terpaksa sebab Ustazah Nori duk suruh. Contoh kan. Contoh tu menyesal pula. Menyesal pula sebab bos suruh lah ni. Sebab bos. Contoh sebenarnya bos tu bagi inisiat, bagi orang kata benda yang bagus, memberi galakan. Mungkin awal-awal kita rasa terpaksa, tapi by time pada hari-hari lain tu kita renew lah tajdid niat kita. Tajdid niat kita kerana Allah Ta'ala lah kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kemanakah wang tunai melalui wakaf wang tunai yang potongan, anda potongan tadi, ataupun kadang orang bagi macam tu kan, cash kan, dia tak melalui potongan. Kemana sebenarnya kita salurkan wakaf tunai? Tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya kita ada 4 sektor utama Siti. Yang pertama adalah kesihatan, yang kedua pendidikan, yang ketiga sosioekonomi, dan yang keempat pengembangan harta. Maknanya daripada 100% tu kita bahagikan 25%. 25% pergi kepada kesihatan, 25% pergi pada pendidikan, begitulah sosioekonomi dan juga pengembangan harta. Contohnya Siti, apa tu Ustazah? Tak faham lah Ustazah. Contoh yang kita boleh pula ada poin kan. Dompet pula tak faham. Tuan-tuan dan perempuan, walaupun bayar RM5, walaupun bayar RM10 sahaja, sumbangan itu hanya RM10, tetapi kita tetap pergi kepada kesihatan, pendidikan, sosioekonomi dan pengembangan harta. Yang mana contoh yang paling dekat? Tuan-tuan pergi ke HTJ, pergi tengok katil-katil di HTJ. Antaranya masa zaman COVID-19, COVID-19 tempoh hari, kita dikejutkan sampai tak cukup katil. Fasiliti kurang. Sangat kurang. Dan HTJ telefon kita Siti, MAIS, kami ni tak cukup katil, kami dah tak tahu nak tempatkan. Terlampau ramai masa tu. Alhamdulillah, kita buat keputusan, kita buat perbincangan, kita putuskan untuk kita beli katil dan wakafkan kepada HTJ. Itu dia. Masya Allah. Bukan tu sahaja, melalui kesihatan kita juga telah mewakafkan mesin oksigen. Ada juga di HTJ, ada juga di Hospital Rembau, serta klinik-klinik sekitar Negeri Sembilan, mesin dialisis, mesin oksigen tadi. Antara banyak sangat peralatan kesihatan yang kita wakafkan. Itu dari sudut kesihatan lah. Yang kedua pendidikan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, anak kita confirm sekolah kan? Sekolah di sekitar Negeri Sembilan, khususnya kita telah bantu mereka sebab kerajaan Persekutuan KPM telah memaklumkan setiap sekolah mesti ada pembelajaran secara digital. Perlu ada dalam kelas kena ada smart TV. Tapi kadang-kadang ada sekolah yang tidak mempunyai peruntukan yang banyak. Jadi alhamdulillah, melalui dana wakaf yang tuan-tuan sumbangkan melalui kepada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, kita uruskan amanah yang tuan-tuan buat bagi kepada kami ni. Kita belikan smart TV kepada sekolah-sekolah yang memerlukan. Itu dia. Alhamdulillah, kita pergi, kita seronok, anak-anak boleh belajar ikut peredaran semasa, belajar secara digital tak adalah. Dia seronok anak-anak zaman sekarang tidak ketinggalan. Betul. Antara yang lain juga kapet surau di sekolah kita bantu, gazebo juga kita bantu. Anak-anak nak tasmik, nak mengulang hafazan kadang-kadang di sekolah yang tahfiz kan, kita bantu melalui tabung
wakaf inilah yang kita ada. Dan di institusi pengajian tinggi juga. Manakala sektor yang ketiga sosioekonomi adalah kalau pergi ke masjid, kalau Siti ada nampak wakaf mat ataupun namanya bazar mat, itu juga adalah salah satu daripada dana wakaf yang tuan-tuan dan puan-puan sumbangkan, maka kita wujudkan dalam bentuk bazar mat dan juga wakaf mat untuk membantulah. Dan ini adalah usaha sama bersama Yayasan Wakaf Malaysia. Dan yang terkini kita ada buat adalah pembinaan kubah pengering solar khususnya untuk nelayan di Teluk Kemang. Pengering solar ni Siti, kalau dulu dia jemur ikan, nak buat ikan kering, 4 hari baru kering. Itu kalau tak hujan, rajin terbalik-terbalik. Rajin terbalik-balik pula. Dapat kita bina pembinaan kubah pengering solar ni 4 jam. 4 jam dah dapat ikan kering yang fresh, sedap. Mudah lagi. Mudah. Ini memang ini antara yang pencapaian terbaik kita lah. Dan juga yang terakhir pengembangan harta lah. Itu kita letakkan untuk pelaburan patuh syariah untuk mengembangkan lagi apa yang adalah macam tu. Itu antara manfaat kepada masyarakat. Dan selain itu kita membangunkan infrastruktur seperti masjid, sekolah, hotel dan juga hospital, membantu golongan yang memerlukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial sebenarnya Siti. Itu dia, cukup jelas dan terperinci. Ada lagi soalan? InsyaAllah selepas ini kita sambung. Boleh. Kita berehat seketika. Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Negeri FM ingat sampai bila-bila. 11.39 minit pagi. Masih lagi dalam rancangan Tajaan bersama-sama dengan Ustazah Noriana binti Samad, Ketua Unit Dakwah Zakat dan Wakaf, Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Baik Ustazah, kita dah tahu dah tentang wakaf Tapi sebelum kita nak masuk soalan nombor 3 lah, kan tujuan utama wakaf dalam Islam. Jadi Siti nak bertanya tentang wakaf ni biasa kita kaitkan dengan Islam kan. Jadi orang yang bukan beragama Islam, ada tak yang berminat sebenarnya dengan wakaf Ustazah? Masya-Allah. Terima kasih Siti. Betul, sebab ingatkan Ustazah sebab penting ni. Sebab setiap kali kami di bahagian dakwah dan pemasaran dan juga pegawai PPMD di daerah dan juga cawangan pergi berikan taklimat di sekolah-sekolah dan juga institusi, khususnya ada sekolah bila ada guru-guru non-Muslim kan, bukan Islam, dan ada juga pelajar-pelajar yang bercampur, ada Muslim dan juga non-Muslim. Jadi bila kami bagi taklimat tentang wakaf ni, subhanallah, apa yang pernah saya alami, mereka tanya, cikgu-cikgu non-Muslim tanya, boleh tak kalau saya nak juga melaksanakan wakaf ni, saya nak sumbangkan jugalah kepada MAIS ni. Sebab bila dia dengar kita bagi benefit itu ataupun kebaikan itu, kita bagi pulang balik kepada sekolah, kita bagi semula kepada anak pelajar dia dan anak-anak dia yang berada di sekolah. Jadi dia seronok. Dan bukan RM5 Siti bila dia bagi. Orang bukan Islam ni, bila mereka tahu ni, mereka sangat seronok. Dia bagi sampai RM50, ada 100. Tu bulanan, potong gaji secara bulanan. Maknanya wakaf. Mereka pun berminat berminat. Tak ada halangan Tak ada halangan. Kalau untuk wakaf, dia terbuka tuan-tuan dan puan-puan. Kalau zakat lain lah. Zakat khas untuk orang Islam kan. Jangan lupa-lupa pula sikit iklan ni. Siapa yang hari tu tertinggal, ada zakat fitrah terlepas. Sila qada tuan-tuan dan puan-puan. Mohon qada yang mana yang tak puasa, saya teringat tadi, bayar fidyah. Jangan lupa. Jangan tunggu sampai jumpa Ramadan akan datang. Selingan sikit lah iklan sikit. Baik Ustazah, tujuan utama wakaf dalam Islam, silakan. Okey, terima kasih kepada Siti. Kalau kita tengok sebenarnya apa-apa pensyariatan yang Allah bagi, sebenarnya tujuan ataupun matlamat utama kepada individu tu sendiri, kepada hamba tu sendiri. Sebenarnya dia untuk siapa? Untuk yang pertama, untuk diri kita, dekatkan diri kepada Allah SWT. Kalau kita tengok dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah SWT telah sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, la tanalul bir, tidak akan memperolehi pahala kebajikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tak akan terima
pahala kebaikan dan kebajikan sehingga kita menginfakkan apa yang kita suka. Sebab tu nama sunnah. Betul. Tapi sunnah Allah kata bagi apa yang kita suka, kita cinta. Kita kan suka pada harta. Betul. Kita kan sayang pada duit kita. Kok kurang walaupun RM10, RM10 tu mencari duit Ustazah. Mencari Ustazah. Time nak duit RM50, RM40 je ada, RM10 tu kan ni memang. Tapi Masya Allah, matematik Allah berbeza tuan-tuan dan puan. Sebab tu Allah kata infak mimma tuhibbun. Infak, beri kepada Allah, ke jalan Allah, mimma tuhibbun, apa yang kamu suka. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apa jua yang kamu infak, sesungguhnya Allah mengetahui tentangnya. Maknanya kat sini Allah kata kita infak, kita kata kita infak tapi kita bagi apa yang kita tak suka. Contoh macam Allah tahu, macam tak kelas lah. Allah tahu, Allah nak sebut Allah tahu Allah tahu sebenarnya. Sebab itu kita nak infak sesuatu bagi apa yang kita cinta, bagi apa kita suka. Sebab apa? Inilah matlamat yang kita sebut wakaf tadi, pelaburan akhirat yang kekal abadi. Bila kita cerita bab pelaburan, kita nak pelaburan tu memang yang dah lah takkan pernah rugi. Jadi bagilah apa yang Allah sangat-sangat suka. Allah itu yang kita suka, itulah kita bagi dekat orang. Sebab itu, dan Allah sebenarnya nak menguji tahap keimanan kita. Sesuailah janji-janji Allah kepada hamba-hambanya yang bersyukur kepada nikmat pemberian dan juga pinjaman daripada Allah. Yang mana Allah sebut dalam surah Al-A'la ayat 14 hingga 17. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung wahai semua yang sedang mendengar ni, yang menyucikan diri. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingati nama Tuhannya lalu dia solat. Tapi Allah sebut apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kebanyakan daripada kita semua ini tidak melakukan yang demikian. Tak banyak ingat Allah, tidak menyucikan diri. Bahkan Allah apa? Al-hayatad dunya. Kita telah mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kehidupan akhirat, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dan Allah sebut macam ni tuan-tuan dan puan. Allah ingatkan kita. Sebab Allah dah janji ni nak bagi pelaburan yang kekal abadi. Sebab apa? Tujuan utama wakaf ni untuk diri sendiri. Untuk diri. Sebab tadi sedekahun jariyah. Untuk kita. Kita meninggal, yang kita bagi ni Siti tu milik kita. Betul. Yang ada dalam akaun bank kita, yang ada dalam aset-aset kita, sebenarnya milik siapa? Bila kita meninggal, milik siapa? Milik ahli waris. Milik ahli waris. Kalaulah ahli waris tu ahli waris yang beriman, bukanlah kata tak beriman. Kalau dia ingat kita, kadang beriman je. Tapi bila melalui kehidupan setiap hari, kadang-kadang terlupa pun pasal macam kita lah, mak kita meninggal, berapa lama yang kita akan ingat. Tapi Alhamdulillah, kalau kita letakkan, kita masa hidup ni, Ustazah masa hidup, Ustazah dah letak, okey, setiap bulan nak wakaf, nak potong gaji dekat MAIS, potong gaji, at least dah tenang dah. Betul. Tak adalah Ustazah nak mengharapkan anak Ustazah, sebab kita tak tahu, walaupun anak Ustazah, tapi kita tak tahu, betul tak? Kita tak tahu. Itulah yang kalau boleh. Yang kedua adalah untuk masyarakat. Tadi utama untuk diri sendiri. Sebab kita kena faham. Untuk diri sendiri. Yang kedua adalah untuk masyarakat tu sendiri. Sebab supaya kita tidaklah jadi individu yang selfish ataupun pentingkan diri sendiri. Rasa sebab apa? Orang soleh ni, soleh tak boleh semata-mata soleh, dia kena muslihkan orang lain. Dia kena bagi orang lain juga soleh. Itu kena faham ya Ustazah. Betul, kena faham. Dan orang kaya, dia tak rasa bestnya kaya seorang, tak. Dia kena kayakan orang lain juga. Dan jangan biarkan orang berdekatan dengan kita hidup dalam keadaan miskin, kebuluran. Sebab itulah dengan zakat, saya tambah tadi dengan zakat dan juga wakaf ini, sebenarnya kita membantu masyarakat setempat kita, khususnya di MAIS kita akan menguruskan harta-harta yang telah diamanahkan kepada masyarakat ataupun penduduk di Negeri Sembilan khususnya. Baik, dan soalan terakhir Ustazah. Terasa macam sekejap je masa. Itulah tu. Kena tambah lagi ni. Tambah lagi, insya-Allah. Kaedah pembayaran wakaf di Negeri Sembilan, silakan. InsyaAllah. Terima kasih Siti. Okey, bagi tuan-tuan dan perempuan yang nak melaksanakan ataupun ibadah wakaf ini, sunat dia sunat muakkad sebenarnya. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Bolehlah datang ke kaunter Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Sama ada kita ada 11 kaunter Siti. Kita ada di semualah daerah dan juga cawangan. Kita ada 11. Boleh datang, boleh buat pembayaran tunai ataupun secara cek ataupun apa-apa dekat situ, dekat kaunter boleh.
ataupun melalui potongan gaji wakaf. Kita ada zakat pun, saya masuk sikit lah, zakat pun ada juga ya melalui potongan gaji, tak ada masalah. So boleh datang ke kaunter ataupun boleh buat melalui potongan gaji, sama ada kaki tangan kerajaan ataupun kaki tangan swasta. Selain pada itu, kita juga ada melalui Perbankan Internet Wakaf Negeri Sembilan Muamalat, boleh juga. Kemudian melalui JomPay, melalui QR Code Wakaf Tunai Negeri Sembilan, kemudian boleh melalui kad kredit Perbankan Islam. Mungkin ada orang dia ada kad kredit, dia nak berwakaf, boleh, tak ada masalah, tapi pastikan dia adalah Perbankan Islam lah. Kad kredit Islam Islam lah. Itu antara ni lah. Dan kita juga ada kempen-kempen Siti. Nak ni sikit lah. Itu antara cara kita nak bayar. Dan jangan lepaskan peluang untuk join kempen, sebab ada lagi ni. Kempen Wakaf at Ramadan masih berjalan. Kita bermula bulan Ramadan hari tu dan kita akan berakhir pada 24 Mei ni. Dan hadiah istimewa ni Siti, orang perempuan suka ni. Semua suka. Suka ni juga ni. Bak emas bernilai RM3,000. Mana itu tempat tahu pertama. Rezeki. Nak buat baik, lepas tu dapat pula lah hadiah. Masya Allah. Siapa nak bagi? Siapa nak bagi? Masya bagi. Allah. Alhamdulillah. Jadi itu antara kempennya. Dan kita juga sedang saya yang buat kempen tu. Tuan-tuan puan, ini confirm ni, sebab saya yang jalankan kempen dekat bahagian dakwah dan pemasaran. Dan kita ada kempen akan datang ni. Dia belum launch, tapi bulan 4 ni akan launch kempen zakat omeh. Zakat omeh, jangan lupa nanti tengok dekat FB. Perempuannya banyak emas. Banyak emas. Sambil-sambil bayar zakat omeh ni, dapat pula hadiah menarik. Nantikanlah yang tu. Yang tu special lah. Yang tu special. Dan sebagai penutup penutup untuk segmen kita untuk pagi ni, wakaf pelaburan akhirat yang kekal abadi. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan, bersama dengan Ustazah dan juga ditemani dengan DJ Siti ni. Masya Allah, dengan konti yang meriah dan ceria ni. Semua mungkin tak nampak ni, liblap-liblap kat sini ni. Ustazah nak ambil peluang sikit, nak ucap selamat raya jugalah. Kemudian untuk penutup, kita tengok balik tadi tajuk yang Ustazah bawakan tadi, wakaf pelaburan yang kekal abadi. Tuan-tuan dan puan, ini adalah take home message yang Ustazah nak bagi. Kita lihat kepada surah Fatir ayat 29. Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan la tabur. Allah kata, orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Quran, wa aqamus salah, menunaikan solat, wa anfaqu mimma razaqnahum, yang menginfakkan harta mereka sama ada secara sembunyi ataupun terang-terangan, sebenarnya mereka, Allah sebut, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka semua sedang mengharapkan perdagangan, pelaburan dan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Dalam bahasa Arab, lan tu maksudnya takkan pernah. Lan, takkan pernah. Maka ini janji Allah, tuan-tuan dan puan. Dan ingat, Allah itu tidak pernah memungkiri janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi bila Allah berjanji, pasti dan pasti akan Allah tunaikan. Jadi jom kita berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Boleh datang ke kaunter, boleh buat secara dalam talian, dan juga boleh layari www.maiz.gov.my. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Nuriana binti Samad, iaitu Ketua Unit Dakwah Zakat dan Wakaf Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Sehingga kita berjumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.